orang dan 11A 2 orang. Berikutnya adalah bilangan calon semua A. Tahun 2023 hanya 9 orang dapat semua A. 2024 13 orang dapat semua A. Dan salam sentosa gemilang bersama. Baiklah, pada hari ini saya bersama dengan seorang pelepasan SPM pada tahun 2025 ini. Boleh kenalkan nama anda? Nama saya Chong Meng Sheng. Apakah perasaan anda selepas saja mengetahui result yang dikeluarkan? Saya berasa sangat surprise dan gembira. Saya tak tahu saya akan dapat so many A. Tapi kawan saya bantu saya check. So saya surprise. Sungguh bertuah dapat kawan macam tu. Boleh saya tanya, adakah anda berpuas hati dengan keputusan yang anda meraih sekarang? Mesti sangat berpuas hati. 11 A. Okey, boleh berikan sedikit kata-kata untuk pelajar yang akan duduki SPM pada tahun ini? Okay. So SPM ini tak akan sangat susah. Mesti buat banyak kerja rumah dan pergi tuition 6 hours one day and then easy A. Okay, thank you. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam sentosa gemilang bersama. Baiklah, pada hari ini saya bersama dengan seorang pelepasan SPM pada tahun 2024. Boleh perkenalkan nama anda? Hai, nama saya Lian Jian. Okay, saya ingin bertanya soalan sikit pada anda. Apakah perasaan anda selepas mengetahui keputusan yang keluar? Saya rasa sangat gembira and very surprised because I don't think I can get a good result. Bagus. Adakah anda berpuas hati dengan keputusan yang keluar pada hari ini? Yes, sangat berpuas hati. Sedikit kata-kata untuk murid yang akan duduk peperiksaan pada tahun ini SPM. So for all the SPM candidates, study hard, play hard, don't stress yourself, give your very best. Thank you. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam sentosa gemilang bersama. Baiklah, pada hari ini saya bersama dengan seorang pelepasan SPM pada tahun 2024. Boleh perkenalkan diri anda? My name is Mandy and I'm from 5A5. I'm an ice cream student. Boleh saya tanyakan perasaan anda selepas mengetahui keputusan yang keluar pada hari ini? I feel so shocked while I get my result because it's unexpected for me. Adakah anda berpuas hati dengan keputusan anda? Yes, because it's unexpected. Yeah. Okay, boleh berikan sedikit kata-kata untuk murid yang akan menduduki SPM pada tahun ini? I think put more effort on the study and then don't need to be stressed. Just do your best while doing your exam. Yeah. Okay, thank you.